Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Nur Adeline Khairi binti Muhammad Lafiz dan berusia 10 tahun. Saya merupakan anak didik di Sekolah Kebangsaan Teruntum yang terletak di Kuantan, Pahang. Pada masa lapang, saya gemar membaca buku cerita. Saya merasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku cerita yang pernah saya baca berjudul Sang Semut Yang Insaf. Buku cerita ini ditulis oleh Zaihanin Zainal Abidin. Cerita ini sangat menarik dan mengandungi pengajarannya yang tersendiri. Ia mengenai seekor semut bernama Muda dan Tok Merah. Tok Merah merupakan ketua kepada sang semut. Pada suatu hari, Tok Merah memanggil dan menyuruh anak buahnya untuk mencari bekalan makanan kerana musim hujan akan melanda. Semua semut mendengar dan mula mengumpulkan bekalan makanan di suatu tempat. Manakala si Muda hanya berbaring dan tidak menolong kawan-kawannya yang lain. Muda hanya berpura-pura tidur dan tidak menolong kawan-kawannya yang lain. Tok Merah berkali-kali menyuruh sang Muda untuk mencari bekalan makanan, tetapi si Muda tidak menghiraukan kata-kata Tok Merah. Muda berkata, "Buat apa aku cari bekalan makanan?" Tidak lama kemudian, hujan turun dengan lebatnya. Muda tidak menjadi bahawa kawan-kawannya telah pergi meninggalkannya. Tiba-tiba, air hujan menitis di kepalanya. Muda terus terbangun dan mendapati bahawa semua tempat telah ditenggelami oleh air. Muda juga menyedari bahawa dia berada di atas sehelai daun dan dihanyutkan oleh air. Muda sangat takut. Kemudian, Muda merasa sangat lapar kerana tiada bekalan makanan. Tiba-tiba, Muda mendengar namanya dipanggil dari belakang. Kawan-kawannya telah datang untuk menolong sang Muda. Apabila Muda diselamatkan oleh kawan-kawannya, Muda berkata kepada Tok Merah, "Maafkan saya kerana tidak mendengar kata Tok Merah." "Saya sudah maafkan kamu," kata Tok Merah dengan lembut. Kawan-kawan, buku ini memberi pengajaran bahawa kita tidak boleh sombong. Kita hendaklah mendengar nasihat orang yang lebih tua. Jika tidak, nanti rugi. Ingat tu kawan-kawan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.